rumah dua nama. 50% adalah atas nama isteri dan 50% adalah atas nama suami. Adakah apabila isteri meninggal dunia, suami akan dapat 100% daripada bahagian isteri ni, 100% pergi kepada bahagian suami? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak sama sekali. Ia perlu melalui proses faraid. Bermakna sekiranya isteri ini meninggal, katakanlah isteri ini meninggal, dia tak ada anak. Okey, suami isteri ni tak ada anak. Suami isteri tak ada anak. Sekiranya isteri ini meninggal dunia, dia ada suami saja. Suami dan ayah saja. Ayah itu ayah kepada isteri ini. Bermakna hanya ada suami dan ayah. Suami akan dapat 1/2. 1/2. Dan yang bakinya akan dapat kepada ayah. Ayah ini akan menjadi waris asobah. Waris isteri ini sebagai asobah. Maknanya suami dapat 1/2. 1/2 lagi akan dapat kepada ayah dia. Ayah dia akan ada nama di dalam rumah itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita tahu bahawasanya hukum faraid menyatakan bahawa suami akan dapat 1/2 kalau tak ada anak. Mereka tak ada anak. Dan bahagian yang 1/2 lagi itu akan dapat kepada ayah. Jadinya untuk menyelesaikan masalah ini, first kali kita boleh berbincang dengan ayah itu. First kali kita boleh bincang sama ada ayah tu nak lepaskan hak ataupun tidak. Yang kedua, kita boleh lakukan sebelum berlaku kematian, sama ada kita nak buat hibah kepada suami, ataupun yang kedua, kita nak buat deklarasi harta sepencarian antara suami dan isteri. Suami nak bagi kepada isteri ataupun isteri nak bagi kepada suami, terpulang. Jadi hibah dan deklarasi harta sepencarian itu adalah salah satu cara untuk kita melindungi bahawa rumah itu adalah memang hak milik suami ataupun isteri kita. Jadi kita dah tahu, kita boleh melakukan perancangan sekarang. Okey, sekiranya ada permasalahan tentang faraid, wasiat ataupun nak buat hibah ataupun nak buat deklarasi harta sepencarian, boleh sahaja hubungi Nurul Syazwani binti Rosmawi untuk saya terus ajukan kepada HQ kami di Afsalihin Trustee Berhad. Semoga ia memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.